Alhamdulillah hari ni owner dapat kereta raya kan. Hari ni Amin bersama dengan owner untuk penyerahan Toyota Alphard SE fully loaded tahun 2020. Okey. Kenal Ami dalam TikTok lah. Tengok video-video Ami memang meyakinkan orang kata kan. Dengan cara penyampaian Ami tu confident lah kita nak tanya pasal kereta. Dapat cara Ami explain tu kita boleh percaya. Walaupun tak pernah jumpa. Ami pun bagi kerjasama yang baik lah. Setiap kali kita tanya A to Z memang dia jawab lah. Dia bagi jawapan nak meyakinkan kita boleh serahkan dia semua. Walaupun kita tak main tengok kereta, tapi kita boleh percaya. Rating memang 10/10 Amir. 10/10. Alhamdulillah memang jujur. So, Amin jual Toyota Alphard ni dengan harga yang tersebut lah. Saya beli dengan Toyota Alphard dengan harga tersebut. Alhamdulillah hari ni owner dapat kereta raya kan. Alright.